Emas dan ASB dua instrumen tapi satu strategi bijak. Ini adalah perkongsian yang saya ambil daripada pengalaman guru emas saya iaitu Tuan Syukur Hashim. Antara keputusan kewangan yang paling bijak yang pernah beliau buat adalah menggunakan dividen ASB untuk membeli emas. Bagaimana kisahnya bermula? Pada tahun 2008, beliau baru berkenalan dengan emas. Ketika itu, modal beliau untuk membeli emas sangat terhad. Maklumlah, beliau hanyalah seorang pekerja makan gaji di Universiti Multimedia dengan pendapatan sekitar RM3,000 lebih sebulan. Namun, pada masa yang sama, beliau mempunyai pembiayaan ASB sebanyak RM200,000. Masuk tahun 2009, beliau menerima dividen ASB berjumlah RM15,487. Jumlah tersebut cukup untuk membeli seketul jongkong emas 100 gram. Beliau membuat satu keputusan yang penting. Semua dividen ASB dikeluarkan dan ditukar kepada 100 gram emas. Hasilnya, tahun 2022, nilai emas 100 gram mencecah sekitar RM27,600. Tahun 2024, nilainya meningkat kepada RM40,000 dan tahun 2025, nilainya telah meningkat kepada RM61,000. Dari situ, beliau merasakan keputusan menukar keuntungan ASB kepada emas adalah sangat berbaloi. Kenapa? Dividen ASB semakin sederhana. Harga emas pula menunjukkan tren kenaikan jangka panjang. Emas membantu mengekang duit kita daripada digunakan tanpa sedar. Beliau juga berkongsi satu pandangan menarik. Jika bimbang dividen ASB mudah habis dibelanjakan, tukarkanlah kepada emas sebagai simpanan jangka panjang. Ini adalah pengalaman peribadi beliau, bukan nasihat ataupun paksaan. Sekadar perkongsian untuk membuka perspektif semua. Saya sendiri mengamalkan kaedah yang sama. Setiap tahun, dividen ASB saya dialihkan sebahagiannya kepada emas. Alhamdulillah, emas tersebut masih ada lagi dengan saya hingga hari ini dan nilainya of course terus meningkat dari masa ke semasa. Jika anda ingin faham bagaimana menggabungkan ASB dan emas dalam perancangan kewangan secara seimbang, saya sedia bantu dan kongsikan langkahnya. Emas, pasport kekayaan kita semua.